Tak, itu besi. Besi. Okey, dah berapa? 5.2. Kasih 5.2. Apa? Letak ni. Dia dapat. Kita ambil. Kotak, pilih kotaknya. Plastik ambil kan? Buat apa? Tak payah. Sana. Ambil tapi kira kotak je. Macam ni tadi. Tak boleh tu macam tu. Bagi melintang apa? So plastik tadi mau ni berapa? 5.2. Ini tulis nama ke? Dah, tadi. Dia uruskan lah. Okey. Habis dah? Ni. Kotak 10. 10, okey. 12 je setengah. Itu masih ada. Aluminium besi je apa ke? Aluminium lain. Besi lain. Aluminium ni. Aluminium 0.9. Okey. 1.4. Empat. Masak. Next. 4.1. Minyak. Habis? Apa dia? CHIM. Okay, sorry. KHIM. KAI dulu. KAI, okay. KHIM. Isi nama? Kalau tak tahu kita punya rate harga, kita cerita barang-barang voucher. So, ni yang masak terpakai kalau 5kg RM10. Kertas buku 10kg RM5. Tin aluminium 1kg RM5. Tin susu atau besi 5kg RM5. Plastik HDPE 5kg RM5. Kotak minuman pula kita ambil 2kg RM5. Kotak minuman tu yang Tetra Pak tu lah. Ada lagi. Kenapa dia tak masuk sana? Boleh masuk sana. Mana masuk? Jauh angkat. Ini saja. Ada lagi. Okey. Kita bersama kita kat sini. KRT Puan Lili. Ni Puan Samantha ke? Mana dia pian? Habis. Ada kita res. Berapa plastik? Masih berlangsung ya. Siapa yang kalau berkelapangan hari ini sampai pukul 12 tengah hari.